Tahukah tuan-puan, duit makin lama makin susut nilainya. Jadi ada satu benda ni, kuasa belinya kekal sejak 1400 tahun yang dulu. Ramai orang ingat emas tu adalah pelaburan. Tapi sebenarnya bukan. Jadi kenapa masih ramai lagi orang simpan emas? Waktu krisis ekonomi tahun 1997 dulu, ringgit Malaysia pernah jatuh sehingga 50%. Masa tu, Tun Dr. Mahathir mula sebut tentang pentingnya simpanan emas. Duit kertas yang kita guna sekarang asalnya memang disandarkan kepada emas. Tapi nilai duit makin turun disebabkan oleh inflasi dan ketidaktentuan ekonomi. Tapi berbeza dengan emas, 1400 tahun yang dulu, satu dinar ni boleh beli seekor kambing. Dan sekarang pun, satu dinar ni masih boleh beli jumlah yang sama. Kenapa? Sebab kuasa belinya masih lagi kekal. Sebab tu, emas ni sebenarnya bukan untuk gandakan duit, tapi untuk lindungi kekayaan. Ia adalah simpanan jangka masa panjang dan bukannya pelaburan cepat kaya. Kalau simpan duit, lama-lama nilainya susut. Tapi kalau simpan emas, nilainya terpelihara. Kalau tuan-puan nak mula simpan emas dengan ilmu, boleh terus klik link di bio. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.